Assalamualaikum korang, makan mana hari ni? Kak Aiza hari ni kat Jalan Hang Kasturi nak makan kat satu kafe ni. Nama dia Nomads. Kebetulan kami datang masa promo set lunch. Dapatlah free air. Interior dalam ni cantik. Dia gunakan cat yang asal dekat bangunan ni rasanya. Dekat dinding-dinding ni penuh dengan painting-painting kucing korang warna hitam putih. Setiap painting ni ada harga-harga dia. Dalam harga range 100 ke 200 lebih yang Kak Aiza nampak lah. Untuk hari ni Kak Aiza order tom yum pasta, Wani order lamb burger. Tom yum pasta look good. Aiza smell very the good one. Smell good kan? Serius sedap bau dia. Perah dengan limau ni barulah dia rasa masam-masam sikit. Tapi memang sedap korang, sedap. Rasa dia punya juicy tu. Dapat juga makan telur. Ini buka 10 pagi sampai pukul 7 malam. Dia tutup hari Isnin. Dalam tom yum pasta ni dia ada mushroom, udang dia tu pun banyak juga tau. Interior barang-barang lama lah macam ni Yang best kat sini kau dia sekejap je dah dapat tau makanan. Lepas makan bolehlah korang OOTD kat luar ni. Parking dia pun betul-betul kat depan kedai ni Kau parking masuk bawah ni sejam RM4. Nak repeat lagi? InsyaAllah kalau datang KL tak tahu nak makan mana, Kak Aiza akan datang sini lagi.